Sini boleh ke? Boleh. Biasa kan sayang. Dah pernah cuba? Tak boleh. Awak mah. Dia sendiri pun rasa kelakar. Lagi kita. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang. Anak dah yang pertama pun dah tingkatan 2. Yang masih tingkatan 3 dah. Dia ada bulan berapa? 15 kan? 15 tahun. Uish. Lama tu Acik. Okey. Tahniah Acik. Terima kasih Acik. Saya juara. Lebih kurang halal tau Acik. Ada rezeki? Hantar call. Datang lagi tau Acik. Memang sini je. Lepas tak daripada keluar terus ke sini. Hati-hati Cik drive. Customer dari mana je? Daripada Keluang geng. Beli barang apa? Kobra dengan meja makan. Okey, Acik ni first time. Total spend 13,000 lebih. Kat Gudang Bos Hijau macam Acik ni datang walk-in terus. Datang walk-in lagi best tau korang. Korang boleh tengok perbezaan barang. Sebab kat luar ni kalau korang perasan, ada Kobra 2,000 lebih, 3,000 lebih. Kita nak clearance. Tapi macam Big Boss ni, dengan akak ni dia ambil yang baru punya geng. 8,000 lebih. Dan ada beza ke? Ada. Mesti ada. Sebab tu geng, type je Gudang Bos Hijau. Datang sini, jumpa Angel ataupun seller kita. Dia sampai jadi geng. Okay, yang penting gudang kita ni luas. Pusailah sepuas-puasnya. Yang penting jumpa yang korang kenal. Okay? Okey. Soul. Tapi yang belakang tu apa? Cabutan bertuah. Tak, yang ini untuk acik-acik yang datang ke Gudang Bosijan. Walaupun hanya cuci mata, jalan-jalan tengok-tengok. Ini daripada Bohijan, amanah daripada Bohijan kepada acik-acik. Kita orang akan serahkan kepada acik-acik yang datang sini. Walau cuci mata, tetap dapat geng. Okay? Je ke? Bukan acik-acik je, semua boleh. Yang penting datang sini geng. Okey.